Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat popiah simple. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Kini kalau kita nak buat popiah simple ataupun buat popiah gulung ke apa, mestilah kita kena ada kulit popiah. Ni saya beli kulit popiah jenama pertama ni deh. Ataupun kalau nak beli jenama lain pun boleh. Janji kulit popiah. Tapi saya suka kulit popiah jenama ni sebab dia kata dia mudah nak buat. Dia tak mudah pecah. Ni kulit popiah kita tu kita akan potong kepada 4 bahagian. Ni saya tunjuklah cara saya potong ni deh. Biasa kalau orang buat popiah simple ni dia akan potong kepada 8 bahagian. Sebabnya saya hari ni nak buat popiah simple yang besar. Yang kata kalau tempat saya ni dia panggil popiah simple bucik. Yang besar lah, yang bucik ni deh. Tapi kalau macam kita malas nak buat sendiri, boleh lebih baik belilah kalau dah malas nak buat. Tapi kalau nak puas hati, nak jimat, nak murah, abang boleh buat sendiri. Sebabnya resepi sambal ikan ni untuk kita buat popiah ni saya dah tunjuk sebelum ni. Nanti awak boleh tengok je deh. Kalau nak buat niaga pun boleh juga guna resepi ni. Ni sambal ikan yang saya nak buat inti sebagai popiah sipo kita. Ni awak boleh tengok lah cara saya nak gulung popiah sipo kita ni deh. Biasanya popiah sipo ni kalau tahun hari raya memang tak ada tangan. Sebabnya banyak orang order popiah ni. Kalau siapa dia rasa nak mulakan kata perniagaan kecil-kecil di rumah, puas-puas duk saja, boring duk rumah tu, bolehlah cuba buat ni popiah sipo ataupun popiah gulung ni. Dan nak buat dia sangat-sangat mudah. Lepas tu modal pun tidak besar. Macam saya dulu, saya biasa juga buat popiah ni untuk jiran saya. Ni awak boleh tengok deh. Sebab tu saya suka guna kulit popiah jenama yang saya tunjuk tadi, pertama tadi. Sebabnya dia tak mudah nak pecah. Kalau kita biarkan dia macam lama di suhu bilik gini pun dia kata susah nak pecah. Sebab tu saya suka guna. Kalau macam orang baru-baru belajar nak buat popiah tu, bolehlah dia cuba guna jenama ni deh. Ni sebab dia mudah, dia lembut, dia tidak pecah. Saya memang guna yang ni lah, saya paling-paling suka sekali. Ni awak boleh tengok deh cara saya sipu popiah kita. Ni nampaknya popiah kita ni dah siap dah saya sipu. Saya buat memang tak banyak lah, tapi cukup lah untuk kita makan deh. Tapi kalau buat popiah ni sekali ngap je. Ni kita nak, lepas kita siap dah buat tu, kita jemur tengah panas. Tujuan kita jemur tengah panas tu supaya kulit popiah kita tu bila kita goreng dia cepat masuk. Lepas tu dia lebih rangup lagi daripada kita tak jemur tengah panas. Tapi kalau awak tak si jemur tak apa je. Tapi kalau nak kulit popiah kita tu lebih rangup, awak jemur sekejap biar dia macam sampai kering kulit popiah kita tu. Barulah kita goreng. Ni saya goreng popiah kita ni minyak tak banyak sangat deh. Sebabnya bila kita goreng popiah ni minyak kita ni jadi warna merah. Tu saya goreng sikit-sikit lah. Lepas tu awak nampak macam permukaan dia merah tadi sebab minyak daripada inti ikan tu. Tapi tak apa walaupun merah, tapi bila kita goreng dia akan jadi macam biasa sahaja deh. Ni awak boleh tengok lah. Bila dah garing ni, nampak merah-merah tu minyak daripada inti ikan yang saya buat tu ada minyak. Jadi kulit dia tu jadi warna merah lah. Tapi bila kita goreng, awak boleh tengok hasil dia deh. Lepas tu nak goreng dia jangan sampai hangit sangat. Goreng guna api perlahan pun tak apa. Sebabnya kulit popiah tadi kan yang dah siap tu kita dah jemur sekejap tengah panas. Awak goreng api perlahan sampai dia betul-betul garing. Ni hasil popiah kita yang dah siap. Awak boleh nampak deh. Popiah kita ni dia tidak, saiz dia tu tidak kecil. Saiz dia bulat-bulat besar, comel. Sedap kalau kita makan, kita rasa iti dia, kulit dia yang rangup tu memang puas hati. Awak boleh cubalah nak buat popiah sipo macam saya buat ni bila kata hari raya nanti ataupun saja rasa nak makan popiah ni deh. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.